Assalamualaikum guys. Okey, dekat depan saya ni kita ada satu unit kereta Eropah yang underrated dekat Malaysia ni. Ini dia Volkswagen Passat 280 CC 1.8 TSI 2019. Kereta ni kalau abang kakak yang pernah pakai kereta ni, dari segi performance, dari segi dalaman dia yang simple. Lepas tu dari segi kelajuan dia memang perfect gila. Kereta ni tahun 2019 tapi dekat Carco kita jual dengan harga 56,780. Kereta still boleh dapatkan full loan. So abang kakak, jom kita tengok apa yang menarik untuk Volkswagen Passat 1.8cc ni. Kalau abang kakak nak tahu dari segi enjin dan juga performance untuk Volkswagen Passat ni, dari segi performance dia menghasilkan 180 horsepower dan 250 Nm torque. Kalau abang kakak tengok dari segi angka, mungkin nampak biasa. Tapi cara enjin dia bagi kuasa memang smooth gila sebab dia ada turbo sekali yang cepat. Untuk 250 Nm torque tu dia dah tawal. Bila kita tekan sikit je pedal, kereta pickup tu tanpa delay dia terus pergi dengan laju. Kalau kita nak sembang pasal pengalaman, Volkswagen Passat ni dia terkenal dengan stability. Dekat highway, kalau abang kakak bawa kereta 110, 140 km/jam pun kereta still rasa tenang, dia tak melayang. Ini sebab platform NQB dia rigid plus suspension dia tuning Jerman. Memang dia tak keras dan dia smooth semasa abang kakak memandu. Dari segi steering dia pula berat yang neutral, dia tak terlalu ringan. Kalau guna kereta Jepun sebelum ni, kalau abang kakak perasan lah, dia berbeza. Passat ni dia lebih solid. Dari segi reka bentuk dekat luaran, design Passat 1.8 2019 ni dia modern tapi minimal. Very German. Lampu depan dia full LED, grill tebal chrome, body line yang kemas dan nampak eksekutif. Dekat bahagian belakang dia simple tapi klasik. Datang dengan lampu LED dan finishing yang nampak mahal. Walaupun design ni dia tak berapa garang, tapi bila masuk je dekat bahagian dalam, aura dia terus rasa lain macam. Bila masuk je dekat bahagian dalam, abang kakak akan nampak seat dia full leather. Dekat bahagian depan full leather, dekat bahagian belakang pun full leather warna hitam. Tapi dekat bahagian driver ni dia ada electric seat dan dia ada dua set untuk memory seat. Dari segi dekat bahagian dashboard, kalau abang kakak betul-betul perasan, dia ada bentuk curve yang lebih nampak moden ala-ala Arteon. Tapi yang ni harga dia bajet lah. Lepas tu dekat bahagian meter dia fully jarum. Tak lupa juga dekat bahagian infotainment dia yang nampak simple. Bukan yang paling canggih, tapi speaker dia kuat dan juga clear. Dekat bahagian bonnet juga memang luas untuk kereta sedan ni. Sebab dia boleh muatkan 2-3 luggage. Memang sesuai untuk kereta family car dan juga untuk kereta family trip. Itu sahaja review saya pada hari ini. Kalau abang kakak rasa berkenan untuk Volkswagen Passat 1.8cc tahun 2019, harga dia lebih kurang 56,780. Kereta ni still boleh dapatkan full loan, ikat loan 9 tahun. Kalau rasa berkenan, boleh terus datang dekat Carco Sungai Besi Auto World. Okey, bye-bye korang semua. Assalamualaikum.